kita kena berhati-hati sekarang ni. Cuaca panas, kering, kemarau Jadi saya dapat beberapa pesakit yang mengalami sakit tekak, iaitu masalah tonsil. Tonsil bengkak, infection pada tonsil. So biasanya pesakit ni mungkin dulu-dulu pernah ada masalah tonsil ni, lepas tu dah okey. Kebanyakan pesakit saya ni dalam 2-3 orang. Minggu lepas tu hari ni pun dah 2 orang. Dewasa, bukan kanak-kanak. So tonsil dia bengkak sebab infection. Mungkin sebab panas sangat dan kurang minum air. So kita bagi masuk ward, kita bagi drip, kita bagi injection antibiotik dan ubat tahan sakit. Jadi nasihat saya kena banyak minum air, kurangkan terdedah pada kawasan yang panas. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.